simpanan bertahan lebih lama dengan emas. Kebanyakan mereka yang beli emas ini, salah satunya adalah untuk mengelakkan kebocoran duit simpanan. Ada orang pantang tengok duit yang banyak dalam akaun bank, otak akan mula ligat nak perhabiskan duit tersebut. Simpan sikit-sikit, makin lama makin sedikit sebab duit simpanan itu sentiasa bocor dibelanjakan. Jadi, simpan sikit-sikit, makin lama makin banyak, dah tak relevan dah lagi digunakan ketika ini. Kalau kita simpan emas, duit itu akan lebih bertahan lama. Ia bukan soal kira-kira tetapi kesan psikologi kepada manusia. Emas memberikan kesan emosi yang sangat mendalam kepada pemiliknya. Rasa nak kumpul lebih banyak lagi. Tapi, bila kita nak gunakan duit pula, kita akan rasa sayang nak jual emas tersebut. Kalau terpaksa jual sekalipun, dia akan dapatkan duit yang lain untuk membeli semula emas tersebut. Tabiat suka menyimpan dan kesan psikologi inilah yang membuatkan penyimpan emas kekal kaya dan semakin bertambah kaya. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas hari ini, boleh rujuk pin video tutorial di profil saya akan bantu sebaiknya.